Tiga muasyarah hukum akad berkaitan dengan perkahwinan, kahwin, nikah, cerai, rujuk, nafkah, itu dalam bab muasyarah. Yang keempat jinayat. Maksud jinayat itu ialah hukum akad berkaitan dengan hudud. Kalau buat ni hukuman dia, buat ni hukuman dia. Jadi dalam empat tajuk besar yang utama tu, satu saja kaitan dengan Allah, itu ibadah. Adapun muamalah, muasyarah dan juga jinayat tadi, semuanya berkaitan antara sesama makhluk. Maknanya agama ini perlu juga kita ambil berat tentang hubungan sesama manusia. Dalam ramai-ramai manusia, dalam ramai-ramai manusia yang ada di sekeliling kita, orang yang paling penting, paling utama, paling patut kita utamakan hak-haknya adalah ibu bapa. Kerana redha Allah bergantung pada redha mereka, murka Allah bergantung pada murka mereka. Kita benar-benar baik di sisi Allah bila kita baik dengan ibu bapa. Kalau dengan kawan-kawan kata kita orang baik, rakan sekerja kata kita baik, geng surau kata kita baik, tapi dengan mak ayah kita tak baik, maka kita tak baik. Lepas dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari, Abu Hurairah kata seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, man abiru?" Ya Rasulullah, pada siapa patut saya buat kebaikan, utamakan kebaikan? Nabi jawab, ummak, ibu. Summa man, lepas tu siapa? Baginda jawab lagi, ummak, ibu. Summa man, lepas pada tu Nabi jawab lagi, ummak, ibu. Summa man, lepas tu siapa dia? Nabi jawab, summa abak wa adnak, kemudian ayahmu dan orang-orang yang dekat-dekat dengan kamu. Di dalam hadis tu Nabi SAW berajar kita semua bahawasanya orang yang paling patut kita utamakan dalam berbuat baik adalah mak ayah kita dulu, barulah orang lain. Orang yang paling patut kita utamakan dalam berbuat baik adalah mak ayah kita dulu. Cumanya dalam bab perkahwinan, bila orang tu jadi isteri, dia jadi isteri, maka utama dia adalah suami dia dulu, baru mak ayah dia. Biasanya pelajar-pelajar pondok ni bila dia kahwin, dia minta nasihat dengan guru-guru dia. Dia minta nasihat perkahwinan. Okey, saya baru kahwin ni, bagi tips sikit, nasihat sikit. Maka tu guru dia nasihat dia awal sekali, dia kata, bila kamu kahwin, maka dia cakap kat lelaki lagi, cakap kat lelaki, bila kamu kahwin, kedudukan isteri kamu nombor 5. Maksud nombor 5, pertama Allah, utamakan Allah. Yang kedua Rasul, 3 ibu, keempat bapa, kelima barulah isteri kamu. Ini nasihat untuk suami lah. Adapun bila pelajar perempuan tu kahwin, maka dia nasihatkan untuk dia, pertama Allah, kedua Rasul, ketiga suami, keempat baru ibu, kelima baru ayah kamu. Jadi kita cerita umum ni, kita cerita mak ayah lah, kita cerita mak ayah. Maka Nabi SAW kata orang yang paling patut kita utamakan adalah ibu, kemudian ayah, barulah orang lain. Bahkan berbuat baik pada ibu bapa juga termasuk dalam amalan-amalan yang afdal, termasuk dalam kategori amalan-amalan yang afdal. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abdullah bin Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Dalam banyak-banyak amalan, amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat dalam waktu, salat dalam waktu. Summa ayyun, lepas pada tu apa lagi amalan yang paling afdal? Maka Nabi SAW jawab, birrul walidain, berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Summa ayyun, lepas pada tu maka Nabi SAW kata, al-jihadu fi sabilillah. Jadi level buat baik dengan ibu bapa ni sama tinggi level dia dari lagu solat dengan berjihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran sering mendatangkan ayat-ayat berbuat baik pada ibu bapa sejurus selepas ayat jangan syirik. Salah satu contohnya ayat yang baca oleh Imam Subuh kita tadi, masya-Allah. Saya tak pastilah Imam Subuh memang meniatkan untuk baca ayat itu sempena tajuk kita hari ini ataupun masya-Allah kebetulan ke, wallahu. Ayat 36 surah An-Nisa. Jadi kalau kita tengok ayat Quran, kebanyakan ayat Quran yang ada kaitan dengan wabil walidaini ihsana, dengan kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, ayat tu datang sejurus selepas ayat jangan syirik.
Lepas Allah kata jangan syirik, terus Allah kata dengan manusia adalah berbuat baik. Contoh, tadilah surah An-Nisa ayat 36 kan. Dia macam oleh imam kita tadi. Surat 84 tak silap-silap. Surat 84 kan. 1, 2, 3, 84. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kamu Allah, janganlah syirikkan dengannya sesuatu pun, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Itu satu. Surah Al-An'am pun sama juga ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah suruh Nabi sampaikan kepada orang musyrikin Mekah, mari sini aku beritahu kamu apa yang Allah Taala haramkan pada kamu sebenarnya. Pertama, jangan syirik pada Allah, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Surah Al-Isra ayat 23 sama juga. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Taala telah memerintahkan kamu jangan sembah siapa-siapa melainkan Dia, itu Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa adalah kamu berbuat baik. Dengan kedua ibu bapa adalah kamu berbuat baik. Begitu juga surah Al-Baqarah ayat 83. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa adalah berbuat baik. Pertama Allah kata jangan syirik, dan jangan ibu bapa adalah berbuat baik. Maknanya apa? Sebagaimana pentingnya, besarnya kita tak boleh syirik pada Allah, kita kena hindari syirik, jauhi syirik. Sebagaimana pentingnya dalam hidup ni kita jauhi perbuatan syirik, begitulah pentingnya dalam hidup kena berbakti pada ibu bapa. Sebab tu Allah datangkan ayat wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa adalah berbuat baik. Ayat ini, perintah ini datang sejurus selepas jangan syirik. Nak beritahu dalam hidup ni bukan saja sangat penting kita jangan syirik, sangat-sangat penting juga kita berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Ini sekadar selingan kalau kita tengok ayat-ayat yang macam ni dalam Al-Quran. Perkataan ihsanan, kalau sampai ada Quran, perkataan ihsanan dalam ayat-ayat tadi, ada yang ihsanan dieja dalam Rusam Uthmani dengan alif biasa, alif ha, sin alif, nun alif, ihsana. Ada juga perkataan ihsana yang digunakan alif kecil, alif ha, sin, atas situ guna alif kecil, barulah nun alif. Contoh kan, surah Al-Baqarah surah 12 kan, ayat 83 contohlah. Eja ihsananya kat situ, perkataan ihsananya kat situ guna alif biasa, ihsana. Adapun tempat-tempat lain, surah An-Nisa ayat 36, surah Al-An'am tadi, surah Al-An'am ayat 151, surah Isra ayat 23, semua tu lafaz ihsana didatangkan dengan alif kecil, alif maqsurah. Dalam kaedah Resam Uthmani bukan saja-saja. Siapa yang ada Quran depan dia boleh tengok, siapa ada Al-Quran depan dia boleh tengok. Hanya surah Al-Baqarah 83 saja perkataan ihsana ditulis dengan menggunakan alif biasa. Adapun tempat-tempat lain semuanya didatangkan dengan alif maqsurah, alif kecil. Bukan saja-saja Resam Uthmani menulis sedemikian, tapi nak beritahu kerana dalam ayat-ayat lain didatangkan alif kecil untuk menunjukkan ia adalah perintah, amar. Maksud perintah, Allah suruh berbuat baik dengan ibu bapa. Sebab itu diletakkan dengan tulisan, cara penulisan alif kecil. Adapun dalam ayat 83 surah Al-Baqarah didatangkan dengan lafaz alif biasa, ihsana, untuk menunjukkan penceritaan. Dalam ayat itu Allah nak tunjuk, aku nak cerita pada kamu, dulu masa aku memerintahkan kepada Bani Israel, aku juga memerintahkan mereka supaya berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa. Ini kaedah penulisan Resam Uthmani. Baik, dalam surah Luqman ayat yang ke-14 Allah berfirman, anishkurli waliwalidai. Surah Luqman ayat 14, anishkurli waliwalidai. Apa terjemah dia? Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasih pada kedua ibu bapamu. Mana ayat ni?
Allah memerintahkan kita bersyukur pada Allah, dan dalam ayat yang sama, dalam barisan ayat yang sama, Allah memerintahkan kita berterima kasih pada ibu bapa. Kenapa? Kerana hakikat apa semua kita dapat ini datang daripada Allah. Apa kita dapat hari ini, walaupun kita bisnes, dapat kerja, dapat gaji daripada kerajaan ke, kerja swasta ke, jaga sendiri ke, tak kisah. Apa kita dapat hari ini semuanya daripada Allah, hakikat yang bagi rezeki. Dan semua itu juga dapat adalah hasil usaha ibu bapa kita. Sebab mereka lah dulu susah payah hantar kita sekolah, sebab mereka lah dulu susah payah membesarkan kita, sebab mereka lah dulu berkorban segala-galanya untuk kita jadi berjaya hari ini. Maka sebagaimana penting bersyukur pada Allah, sebegitu juga penting kita berterima kasih pada ibu bapa. Apa kita dapat hari ini, pandai tu, pandai ni, boleh buat tu, boleh buat dia, ada sijil tu, ada sijil ni, sebab payah kita. Mak ayah kita orang putih pun tak tahu. Contohlah, mak ayah kita dia setengahnya orang putih pun tak tahu. Tahu yes, no, thank you dengan actually. Tu je tak bawa mak ayah kita. Contohlah. Sebab tu semua orang dengar. Semua orang cakap. Contoh. Yang lain semua tak tahu. Tapi kita ini Masya Allah macam-macam. Boleh ceramah bahasa orang putih, ceramah bahasa Arab, sekadar contohlah kan. Semua tu kita dapat adalah hasil usaha mak ayah kita. Mereka makan Maggi nasi goreng dia semata-mata nak bayar yuran kita belajar dengan baik. Sekadar contoh. Maka sebagaimana penting, wajib kita bersyukur pada Allah SWT, penting juga kita berterima kasih pada ibu bapa kita. Dalam sebuah hadis dari Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak menghargai jasa kebaikan manusia, lam yashkurillah, dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur pada Allah Ta'ala berkait juga dengan terima kasih pada manusia. Kerana apa? Ya, kita dapat rezeki memang Allah yang bagi, hakikatnya. Tetapi banyak manusia-manusia yang Allah Ta'ala hantar dalam hidup kita, mereka jadi sumber penyebab kita mudah dapat rezeki. Dalam hadis yang lain daripada Imam Ahmad, daripada Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna ashkaran nas ila Allah ashkaruhum linnas." Manusia yang paling bersyukur di sisi Allah, manusia yang paling bersyukur di sisi Allah adalah manusia yang paling berterima kasih pada orang, paling berterima kasih pada manusia. Maknanya dalam hidup ni, di samping kita bersyukur pada Allah, ada juga orang-orang sekeliling kita kena terima kasih. Contoh dalam rumah tangga, isteri. Contohlah, kerana isteri banyak memudahkan urusan-urusan kita. Suami, kerana suami banyak membantu urusan keluarga dengan baik. Cumanya dalam ramai-ramai manusia, yang paling patut kita berterima kasih adalah ibu bapa kita. Ya, kena hargai suami, hargai isteri, hargai guru, betul tak? Semua tu kena hargai. Tapi dalam ramai-ramai manusia yang paling patut kita hargai adalah ibu bapa kita. Kerana termasuk dalam ancaman Nabi berderhaka pada ibu bapa. Hari ini ada orang yang dia boleh hormat guru dia, khidmat guru dia, muliakan guru dia, Masya Allah. Tapi dengan ibu bapa, dia berlebih kurang. Sepatutnya antara guru ngaji dia, guru fardu ain dia, guru tajwid dia, dengan ibu bapa dia, lebih patut dia utamakan adalah ibu bapa dia. Bukan maksud saya tak utamakan muliakan guru. Alhamdulillah lah, utama muliakan guru, hormati guru, bagus. Tapi lagi patut pada itu adalah ibu bapa. Guru dia datang, tolong bawa kitab, tolong buka pintu kereta. Guru dia nak masuk pintu kereta, tolong bawa kitab. Guru dia, Masya Allah, bagus. Tapi mengamuk dia tak macam tu. Mengamuk dia jadi raja kat rumah, semua buat dia buat, sekadar macam tu. Patutnya dengan mak lagi patut kita muliakan dengan guru kita. Kenapa kita kena muliakan mak ayah? Kerana kebaikan yang mak ayah kita buat pada kita, tak mampu kita balas. Tak mampu kita nak balas. Kebaikan mereka, jasa mereka pada kita, tak mampu kita nak balas. Orang lain buat baik pada kita, setengah orang buat baik pada kita, mungkin ada tujuan tertentu, niat tertentu, dia buat baik sebab dia nak, atau dia baik sebab nak dicontoh. Tapi tahap keikhlasan ibu bapa kita, lelah payah mereka, susah payah mereka, penat lelah mereka, kita tak perlu persoalkan lagi. Tahap keikhlasan mereka, tahap keikhlasan mereka jaga kita, tak perlu kita persoalkan lagi. Jadi kenapa kena buat baik pada mereka? Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Kami telah wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa dia. Kerana ibunya telah mengandungnya
dalam keadaan lemah, dan melahirkannya juga dalam keadaan lemah, dan tempoh bercerai susunya dalam tempoh 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun. Lalu oleh kerana kesusahan ibu bapa melahirkan, mengandung susah, melahirkan susah, maka Allah, oleh kerana itulah Allah kata anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua ibu bapa. Begitu juga dalam surah Al-Aqaf ayat 15, wawassayna al-insana biwalidayhi amalathu ummuhu kurhan wa fisaluhu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami memerintahkan kepada manusia untuk buat baik pada ibu bapa. Ibunya telah mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya dengan penuh kesulitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesusahan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, susah mengandung, susah melahirkan. Jasa mak kita mengandungkan kita, melahirkan kita tak terbalas. Kita tak akan mampu balas jasa mereka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Satu hari Abu Bardah radhiyallahu anhu dilihat seorang lelaki daripada Yaman jumpa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abu Bardah kata, satu hari masa dekat Mekah, aku tengok ada seorang lelaki daripada Yaman sedang berbicara dengan Abdullah bin Umar. Dia kata, wahai Abdullah bin Umar, saya ni masa buat tawaf tadi, saya kena dukung mak saya. Jadi saya ni seolah-olah bagaikan tunggangan hina bagi dia. Kena dukung. Sekarang tak kisah dia wheelchair boleh tolak dia. Jadi dia kata pada Abdullah bin Umar, saya ni bagaikan tunggangan hina bagi mak saya. Sebab dia tawaf, dia sa'i, saya kena dukung dia. Ulu kilik. Dia pun tanya Abdullah bin Umar, adakah saya telah membalas jasa ibu bapa saya? Adakah saya telah membalas jasa-jasa ibu saya? Adakah perbuatan saya dukung dia tawaf, dukung dia sa'i ni, adakah perbuatan saya ni telah membalas jasa-jasa kebaikan dia pada saya sebelum ni? Abdullah bin Umar menjawab, tidak. Walaupun sekadar sekali tarik nafas. Tidak, walaupun sekadar sekali tarik nafas masa nak melahirkan. Ini jawab Abdullah bin Umar. Jadi si fulan ni tadi daripada Yaman, dia rasa dia dah buat baik, cukup baik dah pada mak dia ni, sebab dukung mak dia tawaf, dukung mak dia sa'i. Dia rasa dia memang berjasa gila lah pada mak dia. Dia tanya Abdullah bin Umar, saya dah kira balas jasa mak saya ke? Abdullah bin Umar jawab, tidak, walaupun hanya sekadar sekali tarik nafas, tahan nafas. Bila tu tarik nafas, tahan nafas tu? Masa nak beranak ke dia? Masa nak melahirkan dia. Jadi walaupun dia rasa dia jasa cukup besar pada mak dia, dia tetap tak mampu nak balas jasa mak dia. Tu kata-kata Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baru bawa mak pergi klinik seminggu sekali dah rasa cukup berjasa pada mak ayah. Okey, seminggu sekali bawa mak pergi klinik, akulah paling berjasa pada mak ayah aku. Seminggu sekali bawa mak pergi jumpa doktor, akulah paling banyak buat baik pada mak ayah aku. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebanyak mana pun kebaikan yang kita buat pada mak ayah kita, sebanyak mana pun pertolongan kita bagi pada mak ayah kita, tetap tak mampu kita membalas jasa-jasa kebaikan mereka. Kita fikir ibadat ni sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, istighfar, selawat. Ya, itu ibadat, tak ada rafikan. Tapi termasuk juga dalam ibadat berjasa pada ibu bapa. Berbuat baik pada ibu bapa termasuk dalam kategori ibadat. Buat baik pada mak ayah pun termasuk dalam kategori ibadat. Bahkan antara datang kelas pengajian agama dengan berbakti, menolong ibu bapa, hantar mak ayah pergi klinik, dia ada dua tuntutan pagi ni. Pagi ni ada kelas agama kat surau dia. Pagi ni juga mak dia minta tolong pergi klinik. Maka antara dua tuntutan tu, menolong bawa mak dia pergi klinik lebih besar ibadatnya banding datang pengajian agama. Dalam kitab Adabul Mufrad, Adabul Mufrad kata kitab karangan Imam Bukhari, beliau menulis, ada seorang lelaki mengadu pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Seorang lelaki dia mengadu pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau kata, saya ada meminang seorang wanita, tapi dia tolak pinangan saya. Saya minat kat wanita ni, saya hantar pinangan, dia tolak pinangan saya. Lalu tidak berapa lama datang seorang lelaki lain meminangnya, dia terima pinangan lelaki tersebut. Saya cemburu, saya tak puas hati, saya bunuh wanita tadi. Saya cemburu, saya tak puas hati, saya bunuh wanita tadi. Ini cerita lama lah dia kata.
Jadi dia kata, wahai Abdullah bin Abbas, masih adakah pintu taubat untuk saya? Ada lagi tak pintu taubat untuk saya? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tanya dia, mak kamu masih ada? Adakah ibu kamu masih hidup? Dia jawab, tak ada, dah tak ada dah. Maka Abdullah bin Abbas kata, kalau mana tu bertaubatlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah sungguh-sungguh, dan berusahalah mendekatkan diri padanya sehampir mungkin. Berusahalah mendekatkan diri pada Allah sehampir mungkin, sedekat-dekat mungkin. Masa Abdullah bin Abbas menasihati lelaki ni tadi, masa tu ada seorang tabi'in namanya Atha' bin Yasar. Atha' bin Yasar ni tabi'in. Beliau tanya pada Abdullah bin Abbas, dia kata lelaki tadi mengadu dibunuh orang. Tapi kenapa kamu tanya mak dia? Masih hidup ke tak masih hidup ke? Masih hidup ke tak dah mati ke? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak mengetahui sesuatu amalan yang lebih mendekatkan diri pada Allah melainkan berbakti pada ibu bapa. Jadi Abdullah bin Abbas kata, awak dah bunuh orang tu dosa besar lah. Jadi sekarang kena taubat dan kena buat baik pada dan sekarang kena mendekatkan diri pada Allah sungguh-sungguh. Awak bunuh orang tu dosa besar lah. Jadi sekarang kena taubat sungguh-sungguh dan kena berusaha sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah. Jadi Abdullah bin Abbas kata, aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri pada Allah melainkan berbakti pada ibu ayah. Jadi amalan yang boleh mendekatkan diri pada Allah adalah berbakti pada mak ayah. Bahkan pada setengah keadaan, dalam setengah situasi, berbakti pada ibu bapa lebih afdal daripada berjuang jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, beliau berkata, ya Rasulullah, saya nak ikut kumpulan pergi berjihad. Saya nak pergi jihad bersama Tuhan, semata-mata nak cari keridhaan Allah dan nak kebaikan akhirat. Maka Nabi SAW tanya, mak kamu masih hidup? Maka Muawiyah bin Jahimah As-Sulami kata, ya, masih hidup. Maka Nabi kata, tinggallah bersamanya, kerana syurga terletak di bawah tapak kakinya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Cuma hadis ni tak boleh pakai pada semua orang lah. Dia cerita dia sebab dia seorang dia, tak ada orang jaga mak dia. Kalau dia pergi perang, tukar tangan tengok dia, maka afdalnya bagi dia duduk kat mak dia, bukan pergi perang. Adapun orang yang adik-beradiknya ramai, maka tak jadi masalah kalau seorang ibu dia jaga mak dia, yang lain pergi berjihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari ini apa yang menyebabkan kita susah nak buat daripada mak ayah? Apa yang menyebabkan kita susah nak buat daripada mak ayah? Kerana nafsu, ego, sombong, malas, macam-macam lah kan. Cuma salah satu punca kita susah buat daripada mak ayah adalah kerana kekurangan mak ayah. Ingat, Allah Ta'ala suruh kita buat baik pada mak ayah tanpa syarat. Maksud tanpa syarat ni, awak kena buat baik pada mak ayah awak kalau mereka jaga sembahyang. Tak ada. Awak kena buat baik pada ibu bapa kalau mereka tutup aurat. Tak ada. Awak kena buat baik pada mak ayah kalau mereka berlaku adil. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Allah tak letak syarat kamu kena buat baik pada mak ayah kalau mak ayah kamu baik. Kalau tak baik, tak payah, tak apa. Mana ada. Mak ayah kita bukannya Nabi, bukan malaikat. Ada kekurangan? Yes, ada kekurangan. Mungkin mak ayah kita ahli maksiat, mungkin tak jaga sembahyang, mungkin bak aurat lebih kurang, mungkin bulan Ramadan tak puasa. Contoh, sekadar contoh. Tetapi tidak boleh kita menjadikan kesalahan, kekurangan mereka alasan. Ustaz, saya bukan tak nak buat baik pada mak ayah saya, Ustaz, tapi dia ni, Ustaz, dia ni tu 3 buku surat karangan dia. Saya memang nak buat baik pada mak ayah saya, Ustaz, tapi dia ni, Ustaz, kalau abang saya balik, abang saya kaya, bagi duit banyak kat dia, dia masak macam-macam, nasi minyak, nasi kambing, nasi hujan panas. Kalau abang saya balik, saya ni tak kaya sangat, Ustaz, kalau saya balik dia hanya panaskan lauk semalam sahaja. Okey, contohlah. Jadi sebagai anak teras hati, tak teras hati, boleh tak jadikan alasan tu tak nak buat daripada mak ayah? Mana boleh. Pertama ingat, hukum bak kasih sayang antara ayah, mak ayah dengan anak-anak memang tak boleh sama dan tak wajib sama. Kasih sayang tak wajib bagi ibu bapa menyamaratakan kasih sayang dengan anak-anak. Tak boleh pun. Kadang-kadang biasa dia, mak ayah lebih sayang anak bongsu berbanding anak sulung, contoh. Jadi kalau mak ayah kita tak sama kasih sayang, tak berdosa pun. Adapun dalam bab layanan, biasalah sebagai mak ayah kan, sebagai mak ayah ni manusia biasa. Anak yang bagi duit lebih sikit, layannya lain macam sikit. Anak yang miskin tak bagi duit sangat, layannya lain macam sikit.
Kalau anak yang bagi duit banyak, masa balik rumah dia, Masya Allah, macam-macam dia sediakan. Anak yang tak bagi duit, nasi goreng. Pagi, tengah hari, petang malam, nasi goreng yang sama. Panas. Jadi memang mak ayah tak mampu nak layan anak sama rata. Hukum mak ayah, dengar, hukum mak ayah yang tidak melayani anaknya sama rata, makruh, tak berdosa. Makruh. Tak berdosa pun mak ayah tu tadi. Abang solo balik, Masya Allah, layan, bukan main lagi. Anak pertengahan ni yang duit tak banyak mana ni balik, lebih kuat je dia layan. Bagilah makan juga, tapi nasi goreng ikan kering. Itu je contoh. Tak berdosa pun mak ayah tu tadi. Walaupun kita anak terasa hati, kecil hati, rasa tak nak balik. Abang aku balik dari bilik aircon, aku tidur kat beranda. Contoh, duit tak ada. Duit tak banyak, sekadar contoh. Jadi sebagai anak kita terasa hati. Walaupun terasa hati, kecil hati dengan mak ayah, tak boleh jadikan dalil alasan saya tak boleh buat baik pada mak ayah saya, Ustaz, sebab dia ni gini. Memang lumrah manusia akan melayan lebih orang yang buat baik lebih pada dia. Sebab tu pepatah Arab kata apa? Pepatah Arab ni, pepatah Arab bukan hadis. Pepatah Arab kata al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Manusia tu sanggup jadi hamba pada orang buat baik pada dia. Contoh ni contoh, bukan nak suruh buat ni, bukan nak suruh buat. Dulu mak ayah kita buat membebel kat popel, buat membebel, popel sikit-sikit bebel. Apa buat dia? Bagi pitih. Buat dia bagi pitih. Lagi banyak kita bagi pitih, lagi kurang tak membebel dia. Dulu sekali membebel 20 minit, 30 minit membebel. Bagi duit, lama-lama kurang. Itu cara dia. Sebab apa? Manusia ni dia jadi hamba pada kebaikan orang. Al-insan abdul ihsan. Tak payah kata mak ayah, ustaz-ustaz pun sama juga. Ustaz-ustaz guru tahfiz. Guru tahfiz ni kan, guru tahfiz. Ada mak ayah ni yang seumur hidup dia hantar anak sekolah tahfiz, tak pernah jumpa pun ustaz guru anak, tak pernah jumpa pun guru dia, guru pada anak dia tu. Tak pernah jumpa, tanya mana-mana, tak pernah jumpa. Jadi setengah pelajar ni, mak ayah dia Masya Allah cukup baik dengan ustaz-ustaz guru anak dia. Pergi Terengganu beli kepala ekor, bagi kat ustaz. Pergi Langkawi beli coklat daim, bagi kat ustaz. Contoh. Jadi ustaz-ustaz ni hutang budi tak? Hutang budi. Jadi untuk pelajar-pelajar yang mak ayah dia ustaz tak kenal pun, tak ingat hafalan kena piak. Tak ingat hafalan kan, kena piak. Maaf. Jadi untuk pelajar-pelajar yang mak ayah dia semua pergi kepala ekor, rambutan, durian, coklat daim ni, bila pelajar dia tak ingat, pelajar dia tak ingat tu dia kata apa? Awak istighfar je lah pada Allah boleh. Awak ni banyak dosa, waktu susah ingat ni. Jadi awak istighfar je lah pada Allah. Orang lain pula jadi dia. Okey, nak ceritanya manusia ni al-insan abdul ihsan. Manusia ni memang dia akan senang buat baik, dia akan senang jadi baik pada orang yang berjasa kepada dia. Sama juga mak ayah. Bagi duit lebih sikit, buat pergi jalan-jalan sikit, layanan dia. Anak miskin tak semayang, membebel 10 minit. Segala Quran hadis semua keluar. Anak yang kaya bagi duit banyak kat dia, kalau tak semayang, jagalah semayang yang bahaya dah tu je. Tak sampai dulu sangat bagi nasihat. Nasihat juga tapi beza. Jadi memang mak ayah tak mampu nak sama rata pada anak-anak. Walaupun sedemikian, tak boleh kita jadikan sebagai alasan tak nak buat baik pada mereka. Allah ajar kita dalam Quran, surah Luqman ayat 15 dan 16. Ayat 15 Allah suruh kita buat baik pada mak ayah, berterima kasih pada Allah dan pada kedua-dua mereka. Ayat 16 Allah kata apa? Ayat 16 surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Allah kata pada kita, sekiranya mereka berdua mak ayah tu berusaha sungguh-sungguh mengajak kamu pada syirik. Allah pesan, sekiranya kedua ibu bapa bersungguh-sungguh mengajak kamu pada syirik, fala tuti'huma, jangan ikut. Dia suruh buat benda salah, suruh syirik, jangan ikut. Allah tak bagi kita ikut taat kalau mak ayah kita suruh kita syirik. Contohlah. Tapi dalam masa yang sama, ayat yang sama Allah kata apa dia? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Apa makna ayat ni? Walaupun mak ayah tu syirik dan siap ajak anak dia jadi syirik. Mak ayah tu syirik, siap suruh kamu jadi syirik. Pertama Allah pasal jangan ikut. Yang kedua, tetap kena buat baik pada mereka. Jadi soalan yang kita nak tanya diri kita, mana lagi buruk di sisi Allah mak ayah yang pilih kasih dengan mak ayah yang syirik? Mana lagi hina di sisi Allah, mana lagi jahat di sisi Allah mak ayah yang pilih kasih tadi
dengan mak ayah yang syirik. Syirik. Mak ayah yang syirik lagi teruk banding dengan mak ayah yang pilih kasih tadi. Dan dalam ayat ni, mak ayah tu bukan sekadar syirik, dia siap ajak anak dia jadi syirik. Dahlah syirik itu dosa besar di sisi Allah, dia siap ajak anak jadi syirik lagi. Maknanya dia punya tahap hina di sisi Allah, tahap jahat di sisi Allah paling tinggi. Pun begitu, Allah masih suruh anak-anak ni berbuat baik kepada mak ayah tu tadi. Tiba-tiba kita sebab mak ayah tak layan kita sama rata dengan abang kita yang kaya, kita dah jadikan alasan tak nak buat baik pada mak ayah. Tak sah alasan tu di sisi Allah. Ingat Allah pandang alasan macam tu. Mak ayah saya tak adil, mak saya pilih kasih. Lepas ayah saya mati, mak ayah saya tidak adil dalam pemberian harta pusaka. Ya, mungkin kalau mak ayah tu memang tak adil dalam pemberian harta pusaka, salah berdosa mak ayah tu di sisi Allah. Lepas ayah mati, mak ayah ni tak suka kat kita, dia bagi abang-abang, kita tak bagi. Dosa lah mak ayah tu, dosa lah. Buat benda haram, you buat benda haram. Pun begitu, tetap tak boleh jadikan alasan saya tak nak buat baik pada mak ayah saya sebab dia gini-gini. Tak boleh. Mana boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mak ayah kita, ingat, mak ayah kita bukannya Nabi, bukan malaikat. Maksudnya ada kekurangan tak? Yes, memang ada kekurangan. Jadi kalau kita hari ini menjadikan kekurangan mak ayah kita sebagai alasan kita tak nak buat baik pada mereka, yakinlah satu hari nanti anak kita pun akan cari salah kita juga untuk jadikan alasan tak nak berbakti pada kita. Kita cari salah mak ayah kita untuk jadikan alasan tak nak balik, 3 tahun tak balik, 4 tahun tak balik, cuti ada, duit ada, tapi tak nak balik sebab terasa hati, sebab gini. Dan anak kita cari salah kita juga. Ke kita tak ada salah? Saya tak ada salah sebab saya ni geng surau, geng tadarus, geng kuliah, jadi tak ada salah. Tak, kita mesti ada kekurangan kita. Jadi kalau kita duk cari salah mak ayah kita untuk jadikan alasan tak nak balik, tak nak jumpa mereka, maka anak kita nanti cari salah kita pula untuk jadikan alasan. Bahkan dalam surah Isra ayat yang ke-23, 24, okey, Allah kata apa surah Al-Isra kan? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan Allah semata-mata, dan adalah kamu berbuat baik pada kedua ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai umur tua, maka janganlah kau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun. Pun jangan cakap. Masa kita jadi anak, lebih pada lagi kita jawab pada mak ayah kita. Masa kita jadi anak dulu lah, sekolah menengah dulu, macam-macam kita jawab pada mak ayah kita. Masa tu kita tak rasa apa-apa, belum jadi mak ayah lagi. Sekarang dah jadi mak ayah, anak tarik muka sikit ya baru kita tahu macam ni perasaan dia, terasa hati punya. Dulu masa sekolah menengah dulu, Masya Allah, menjawab bukan main hebat lagi dengan mak ayah. Jawab dengan mak ayah. Sekarang dah jadi mak ayah, anak tarik muka. Kita cakap anak tarik muka, tu tak cakap apa lagi, pun hati dah rasa macam semacam. Masa dulu kita buat tak rasa apa, sekarang bila dia jadi mak ayah barulah kita rasa. Dan Allah kata lagi, wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang mulia. Dalam Quran Allah kata qawlan sadida, qawlan karima, qawlan maisura. Allah suruh berkata-kata kata-kata yang baik. Ada 5-6 tempat Allah suruh berkata-kata dengan kata yang baik. Salah satunya dengan mak ayah, Allah suruh berkata-kata dengan wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah pada mereka berdua dengan kata-kata yang mulia. Sebagaimana kita muliakan ustaz-ustaz, kita cakap perkataan yang elok saja pada ustaz-ustaz, contoh. Sebagaimana kita muliakan orang berpangkat berjawatan, orang pangkat jawatan dalam politik juga, kat tempat kerja kita ke, mereka ada jawatan, ada pangkat, kita bercakap dengan mereka dengan kata-kata yang baik, yang mulia. Macam itulah juga Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berbicara dengan ibu bapa dengan perkataan yang mulia. Kemudian ayat yang ke-24, waqfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa maksudnya? Allah kata, rendahkanlah diri kepada kedua-duanya dengan penuh belas kasihan dan kasih sayang, dan doakanlah pada Allah untuk mereka, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat ni apa makna dia? Ayat 24 surah Isra. Hendaklah kamu merendahkan diri pada kedua-dua mereka. Rendah diri ni macam mana? Lawan dia ego lah.
Ego ni, saya tak nak balik sebab dia buat salah gini-gini. Itu maksud ego. Saya tak nak buat baik pada mak ayah saya sebab dia tak adil. Sebab dia macam-macam. Itu ego. Rendah diri maksudnya apa? Rendah diri ni kita tolak tepi semua salah dia. Ya, memang dia ada salah. 1, 2, 3, 10 salah dia ada. Tapi sebagai anak, saya kena rendahkan diri. Saya tolak tepi semua salah dia. Saya buat baik pada dia. Itu perintah Allah Ta'ala ayat. Dulu masa kita kecil, kita dah buat salah tak? Banyak buat salah. Pernah tak mak ayah kita buat keputusan, aku tak nak buat baik pada mak ayah aku ni, pada anak aku ni. Aku tak nak buat baik pada anak aku ni sebab pergi sekolah kena panggil ke cikgu sama aku ni. Sebab ada kes macam-macam kat sekolah. Kita kat sekolah dulu contohlah. Kena buat kes tu, buat kes ni. Jadi 3-4 kali mak ayah kita kena pergi sekolah dengan anak cikgu. Kita buat salah. Pernah tak mak ayah kita buat keputusan, aku tak nak jaga anak aku ni. Hantar kat masjid tinggal pada anak hidup. Kenapa? Malah aku jaga anak aku ni, dia macam-macam hal. Buat hal tu, buat hal ni, buat salah tu, buat salah ni. Jadi mak ayah kita buat keputusan tak nak jaga kita. Ada tak? Tak ada. Jadi sebagaimana mak ayah kita boleh ketepikan kesalahan kita, kekurangan kita, salah kita masa kita kecil dulu, untuk terus buat baik pada kita, kenapa kita tak boleh rendahkan diri pada mereka berdua dengan cara tolak tepi semua kesalahan mereka. Aku nak dapat redha Allah di sisi Allah, aku tetap kena buat baik pada mak ayah. Itu maksud rendah diri. Lawan dia ego. Ego ni mak aku salah. Dia tetap tak rasa dia bersalah dan dia tetap dia rasa mak ayah dia salah. Dalam mak ayah ni, dalam mak ibu bapa ni, dia salah pun kita salah, dia betul pun kita salah. Ni nak kena buat. Dengan mak ayah ni, dia betul pun kita salah, dia salah pun kita salah. Tak boleh nak tegakkan saya betul, dia salah. Dalam kes ni dia yang salah, saya betul. Kalau macam tu kita tak mampu amalkan ayat 24 surah Al-Isra ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Perlu diingat, berbuat baik pada mak ayah ni bukan pilihan, tapi kewajipan. Berbuat baik dengan anak yatim, orang miskin, itu pilihan. Ada rezeki lebih, ada kemampuan, baru buat baik pada orang lain. Tapi dengan mak ayah bukan pilihan, kewajipan, kemestian. Abu Hurairah kata Rasulullah SAW bersabda, raghima anfun, thumma raghima anfun, thumma raghima anfun, man adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma indal kibari wa la yudkhilahul jannah. Apa kata Nabi? Sungguh hina seseorang yang kedua-dua ibu bapanya telah tua ataupun salah seorang mereka telah tua, namun masih belum jadi sebab untuk mereka masuk syurga. Orang yang mudah masuk syurga adalah orang yang jaga mak ayah yang dah tua. Mak ayah yang dah tua ni dia perlukan banyak pertolongan pada anak-anak. Mak ayah yang dah tua ni perlu banyakkan perhatian pada anak-anak. Lebih-lebih lagi kalau mak ayah tu uzur sakit, lagilah berat ujian ni pada anak-anak. Jadi Nabi kata, hina sungguh, rugi sungguh orang yang mak ayah dah tua, tapi dia tak nak ambil kesempatan tu, tak nak ambil peluang tu untuk jadi mudah masuk syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, orang tua ni, kita pun nanti akan tua lah kan. Dia nak ada teman berbicara. Sebab tu kadang-kadang kita balik sebulan sekali, mak ayah kita cakap benda yang sama, cerita benda sama. Bulan lepas kita balik, dia cerita dah, bulan ni balik cerita benda sama lagi. Yakinlah bulan depan kita balik cerita sama kat keluar. Yelah, kita sama-sama kawan minat bola, minat politik, banyak benda nak cerita. Pasal bola, pasal politik, pasal kereta. Mak ayah kita bukan tahu benda kat pasal tu. Jadi duduklah cerita sama, kucing jiran tu mati, lembu jiran tu kena langgar. Duduklah cerita sama 4-5 kali dah. Maka kita sebagai anak, masa dengar cerita tu, duduklah dengar seolah-olah kali tambah dengar. Jangan jadi jangan jadi teruk sangat. Ya, mak tahu dah. Tu anak yang nak guna batak apa tak tahu sesuai. Mak kita cerita benda sama, kita tahu dah. Mak tahu dah. Mak cerita dah 16 kali saya dah hafal cerita tu. Tahu ini tak ada adab. Masa kita kecil dulu, pernah tak kita tanya mak kita soalan yang sama berkali-kali? Kita ada anak sekarang, ada cucu sekarang. Pernah tak anak kita tanya soalan sama berkali-kali? Dia nak minta makanan tu, daripada semalam sampai hari ni 16 kali. Boleh tak ayah? Boleh. Kadang-kadang panas hati juga. Boleh lah. Tinggi juga soalan pada kadang-kadang. Tapi kita boleh menjawab soalan, mak ayah kita boleh menjawab soalan kita berkali-kali masa kita kecil. Tiba-tiba masa mak ayah kita dah besar, kita dah besar, dah dewasa, mak ayah kita ulang kita benda yang sama, kita tahu dah. Terasa hati waktu tu. Sekarang kita tak terasa hati, masa kita tua nanti. Ulah kita tahu. Mak ayah kita umur 60-70, takkan nak cerita pasal Manchester United dengan Liverpool, mana dia tahu?
Jadi cerita benda sama, berulang benda sama. Jadi kita sebagai anak, masa mak ayah kita bercerita, duduk dengar macam tak pernah dengar. Oh, macam tu. Dalam ayat tadi, ayat surah Luqman tadi, Allah kata wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apa tadi maksud sahibuhuma? Sahabah ni maksudnya bersama dengan mereka. Mak ayah ni, dia nak anak bersama dengan dia. Mak ayah, dia nak anak bersama dengan dia. Anak tu bagi duit, tak bagi duit, itu cerita lain. Tapi duduk bersama dengan dia, itu adalah satu nikmat. Lepas tu antara kelebihan mak ayah ni adalah anak-anak duduk dekat. Dalam surah Al-Mudassir kan, dalam surah Al-Mudassir, saya tak ingat ayat berapa, tapi Allah kata wa banina syuhuda. Antara nikmat Allah bagi manusia, wa banina syuhuda, itu anak-anak yang sentiasa ada di sampingnya. Antara kelebihan Allah bagi manusia adalah anak-anak yang sentiasa ada di sampingnya. Jadi mak ayah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia suka kita duduk dengan dia. Jadi kalau siapa balik kampung sebulan sekali, balik tidur, tak tercapai maksud. Balik duduk borak dengan mak ayah. Walaupun dia ulang cerita sama, duduk dengar macam tu. Sebagai ibu bapa lah, sebagai ibu bapa. Soalan sebagai ibu bapa, mana lagi mak ayah tadi suka? Dia suka anak yang selalu bagi duit tapi jarang balik, ataupun selalu balik tapi jarang bagi duit? Mana yang mak ayah lagi suka? Soalan. Sebagai ibu bapa, mana dia lagi suka? Anak pertama ni jarang balik sebab jauh, tapi semua bagi duit. Anak yang kedua duduk dekat, jarang bagi duit tapi selalu datang ziarah. Sebagai ibu, mana yang lagi suka? Tak ada jawapan. Mana lagi suka? Anak yang selalu ziarah tapi kurang bagi duit, ataupun jarang ziarah selalu bagi duit? Mana mak yang lagi suka? Jadi dia kata, ustaz, saya suka yang selalu ziarah dan selalu bagi duit. Nah, itu lagi saya suka. Saya suka yang selalu ziarah bagi duit, itu lagi suka. Okey, Allah kata wa banina syuhada, maksudnya ibu bapa ni dia suka untuk bersama dengan anak-anak dia. Walaupun tak bagi duit tapi dapat sembang, borak, itu benar cukup baik bagi ibu bapa. Satu hari Rasulullah SAW naik mimbar, Nabi baca amin, amin, amin. Lalu sahabat tanya, Rasulullah, apa yang Tuhan amin tadi? Baginda jawab, Jibril datang pada aku berkata, hina sungguh orang yang namamu disebut di sisinya tapi dia tidak selawat kepadamu. Maka Jibril kata pada Nabi, ucaplah amin, dan Nabi pun ucap amin. Maksudnya hina orang yang nama Nabi disebut tapi tak selawat pada Nabi SAW. Yang kedua, Nabi kata lagi, Jibril kata, hina orang yang datang padanya bulan Ramadan tapi dia keluar pada bulan Ramadan tanpa diampunkan dosa-dosanya. Maka Nabi mengucap amin. Yang ketiga, Jibril kata lagi, sungguh hina orang yang mendapati kedua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada keduanya telah tua, namun demikian itu tidak menjadi kesempatan baginya untuk masuk syurga. Maksudnya dia ada mak ayah yang dah tua. Mak ayah tua ni dia nak perhatian lebih. Mak ayah yang dah tua ni dia nak perhatian lebih, bantuan lebih. Mak ayah muda-muda dia tak kisah, yang dah tua ni. Tapi sebagai anak, dia tak ambil peluang tu untuk mudah masuk syurga. Maka Nabi kata sungguh hina mereka. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi bersabda daripada Abdullah bin Umar, ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidain. Redha Allah bergantung dalam redha kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan kedua ibu bapa. Satu hari Nabi SAW duduk bersandar. Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris berkata, Rasulullah SAW tanya sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabairi, nak tak aku beritahu kamu dosa-dosa besar? Nabi tanya 3 kali. Sahabat jawab, na'am, ya kami mahu. Maka Nabi kata dosa besar adalah al-isyraku billah wa uququl walidain. Antara dosa-dosa besar adalah syirik pada Allah dan juga derhaka pada ibu bapa. Jadi sebagaimana syirik pada Allah dosa besar, derhaka pada ibu bapa juga dosa besar. Abu Bakar berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, semua dosa-dosa Allah Ta'ala boleh tangguhkan pembalasannya ke akhirat. Maksudnya ada dosa-dosa kita buat, ada dosa-dosa maksiat yang kita buat, Allah tak bagi langsung azab kat dunia, Allah simpan bagi ke akhirat saja. Tetapi melainkan dosa pada ibu bapa. Dosa pada ibu bapa, buat salah pada mak ayah, Allah Ta'ala akan segerakan pembalasannya kepada si pelakunya sebelum kematiannya. Hadis riwayat Mustadrak Al-Hakim. Dosa-dosa lain, kalau Allah tak ampunkan,
Allah boleh buat kat dunia kita tak kena apa-apa musibah. Allah simpan balasan tu kat akhirat je kena. Ada orang buat dosa, dunia kena, akhirat kena. Melainkan dosa derhaka pada ibu bapa, Nabi kata Allah Ta'ala akan segerakan pembalasannya kat dunia. Allah Ta'ala akan segerakan pembalasannya kat dunia. Kat dunia lagi dia akan dapat nasib tak baik, musibah kerana kederhakaannya kepada kedua ibu bapanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mak ayah masih ada, kita masih ada banyak ruang, banyak peluang untuk buat baik pada mereka. Kalau mereka dah tak ada, dalam sebuah hadis daripada Abu Usail Malik bin Rabi'ah Al-Sa'idi, bila berkata, aku duduk bersama Nabi SAW, datang seorang Ansar, dia kata, ya Rasulullah, adakah aku masih boleh buat baik pada ibu bapa aku setelah kematian mereka? Nabi jawab, boleh. Pertama, ada 4 perkara yang masih boleh dilakukan. Nabi kata, pertama, solat jenazah kedua-dua mereka. Kalau mereka meninggal, kita dapat solat jenazah, itu kebaikan. Yang kedua, minta ampun untuk mereka berdua. Yang ketiga, melaksanakan janji-janji keduanya. Mereka ada niat, keinginan, cita-cita, lepas mereka mati kita tolong tunaikan. Yang keempat, antara kebaikan kita boleh buat lepas mak ayah kita tak ada adalah memuliakan kawan-kawan keduanya serta menghubungkan silaturahim dengan orang yang mana engkau tidak hubungkan silaturahim, melainkan melalui kedua-duanya. Demikian itulah perkara yang masih boleh kamu lakukan, berbakti pada kedua-dua mereka setelah kematian mereka. Jadi lepas mak ayah kita mati, antara kebaikan kita boleh buat apa dia? Buat balik hubungan dengan kawan-kawan dia. Kita kenal siapa kawan baik arwah mak ayah kita. Kita tahu siapa kawan baik mereka. Lepas mereka mati, kita tetap buat hubungan baik dengan kawan-kawan baik mereka. Itu antara kebaikan kepada mak ayah kita. Dan kita boleh doakan kepada mereka. Nabi bersabda, apabila anak-anak meninggal dunia, terputuslah segala amalan kebaikannya, melainkan 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang beri manfaat pada orang lain, dan juga doa anak soleh yang selalu mendoakan. Jadi doa kita adalah kebaikan untuk mereka setelah mereka mati. Bahkan si anak juga boleh bersedekah niatkan pahala untuk mak ayah. Sedekah niat pahala untuk mak ayah ni tak ada khilaf. Baca Quran, zikir, tasbih untuk mak ayah lepas mati itu ada khilaf. Tapi dalam sedekah pada mak ayah lepas mak ayah mati tak ada khilaf, Allah terima. Kerana berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Apakah bermanfaat baginya jika saya bersedekah atas namanya? Mak saya dah tak ada, meninggal dunia. Ada tak manfaat bagi dia sekiranya saya bersedekah atas nama dia? Ya, jawab Nabi SAW. Maka lelaki ni kata, saya ada kebun yang ada buah, maka saya bersaksikan kepada kamu bahawasanya saya telah sedekahkan seluruh kebun itu atas nama mak saya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan siapa yang masih ada ibu bapa, Allah bagi kita taufik, hidayah, kekuatan untuk kita buat baik sungguh-sungguh pada ibu bapa. Siapa yang tak ada ibu bapa, masih boleh terus doakan untuk mereka, sedekah untuk mereka, agar mereka sentiasa dapat kebaikan daripada kita. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang baik, dan semoga Allah kurniakan kita pada kita anak cucu yang baik. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi rahmatil Quran wa syarifna bi syarafatil Quran wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.